Honda ke Supra ke apa ke, semua ni ada. So untuk previous owner yang dah ada, yang still ada, alhamdulillah untung. Yang mana baru nak beli, alhamdulillah mirap. Yang mana nak beli tu Evo ke apa, kalau nak harga yang boleh dengar ke apa, atau boleh buat deal, okey, nak murah cabut barang ke apa, boleh tanya NIM199. Berikut lah, dia boleh, saya boleh assist korang So kita dari Putra Heights, kita akan gerak ke Sunway dan cuba mengelak roadblock sebab malas nak bayang cerita kalau ikut highway ada roadblock. Okay, ni belum dyno, tapi Warna akan bagi korang video dyno. Okay, ni belanja boosting sebelum dyno lah. Okay, dua. Cool. So sama-sama nantikan horsepower kereta Faris Eco. Okay, video ni ditaja oleh Akmal Hazim So apa saya kata ditaja oleh Akmal Hazim? Sebab dia belikan saya GoPro Hero Max. Gila weh. So memang adik aku sayang bila So thank you Al. Lepas ni video vlog ditaja oleh Akmal Hazim. Review. So macam tadi dah kereta Faris. So kita nampak ni water tank 80, oil tank dalam bawah 70, boost bergantung pada kaki. Kalau kaki batu boost tinggi, kalau kaki slow boost tak tinggi sangat. Oil pressure 6,500 6 bar sorry. So kereta ni run on minyak motul 8,100 apa, 8,100 apa entah, 50 rasa. So kita nak tengoklah dekat dyno nanti dia punya oil temp macam mana, tengah heat boleh reduce tak apa semua. So kita cuba bagi data lah kat korang dan dekat owner. So mana yang korang tak berapa nak tahu sangat pasal dyno ke apa ke, so hari ni NIM199 bawa korang dyno dengan kereta yang tak ekstrim. Maknanya daily drive apa semua, turbo charge, 4 wheel drive. So NIM199 akan bawa korang menyelami dunia dyno apa semua. So yang mana boleh tak faham, yang daripada tak faham boleh jadi faham. Korang boleh nanti buat reference lah untuk pakai kereta turbo ke apa ke. Kalau korang takut harga dia ke apa ke, korang boleh tengok video ni, subscribe, like dan share, komen name Warna Garage, follow Instagram, follow Facebook. Bukan apa, InsyaAllah dengan GoPro baru Akmal Hazim, Akmal Handsome ni, Kido ni yang hadiahkan hadiah birthday ni bagi. So makin banyak vlog dan makin banyak benda yang terperinci, InsyaAllah saya akan tunjukkan kat korang. Bukan tunjuk untuk apa, tunjuk untuk sharing. So korang boleh buat reference lah. Korang nak pergi kereta turbo ke, okay, korang boleh tengok dengan pemanduan saya. Bawa macam biasa, walaupun kereta turbo, tak tekan switch rahsia, switch rahsia. Awet korang tak tahu lah. Yang tiba-tiba awet korang simpan makeup kat situ, tetap patik lagi, terus launch control. Satu kerja kejut member lagi kan. So kereta happy lah. Saya pun suka dengan kereta ni, tak ada bunyi, tak ada apa. So kita dalam halfway dah perjalanan. So lepas ni sampai dyno, kita buat video kill later. Okay, kita berada di Ken Racing dengan kita punya tuner.
model dyno. So kita berada di dyno jet. Dyno jet ialah dyno 4 wheel. Ni kedai dia dari belakang lah. Mungkin Wira Evo 3. Oi, 4 wheel. Mungkin bukan Wira Evo 3. Mungkin Evo 3 betul. Tapi gayanya dah berabuk tu, macam dah lama tak jalan. Dia ada performance part. Bro, morning. Jalan kejap lah. Okay, siapa nak beli link boleh datang kedai ni. Prada. Okay, top biscuit. Soccer. Aluminium rod. Purpose case dyno. Faris punya kereta run on link ECU. Engine Evo 5. Tepi bang. Evo 5 tepi. Okay. Synergy radiator. Piping stainless steel. Turbo 20G. Banana ADM. Wastegate turbo smart. Air filter blitz. Okay. So kita biarkan kat tuner, tapi nanti tuner akan tune ikut cita rasa lah. Cita rasa 199 lah. Okay. Kita cuba yang terbaik.
boost. Boost 1 bar. 1 bar 257. So 1 bar 257, belum fine tune lagi. So kita tengok kat sini. Sama boost, naik power. Kita cuba buat sama boost tapi power naikkan sikit, naikkan emission sikit. Sikit aku dalam ni paling ujung paling ujung. Paling ujung sana bang. Paling ujung sana. Sendiri buat switch, sendiri tak tahu, sendiri tak ingat. So kita nak run high boost. Kita try 1.5. Nak macam mana?
dah cukup. Meanwhile, back in the lowlands. Right, kita dah habis dyno. Dapat low boost 270 rasa. High boost 1.5 315. So untuk stok Evo, enjin Evo 5, tak ada cam, tak ada turbo besar apa semua. Turbo adalah sikit buat. Dia masukkan wastegate management. Injector pun standard lagi, intercooler standard lagi. Boleh dapat dalam 315. So terbaik lah. Untuk stok car, korang ada 300 kuda atas jalan, korang boleh bedal. And so ni seraca dia. So lepas ni aku akan try buat untuk accelerate, bagi korang feel dengan GoPro Hero Max. Okay, ni low boost. Yang clear. Oh, nampaknya tidak dapat. Okay, kita waiting perfect moment. Drop gear. Boost. Right. Drop. Kan. Horse kereta quite sedap. All time tekan-tekan 108. Pressure tinggi, okay, no problem. Okay, macam kita nak tekan tadi kat tengah hari, kita off aircon untuk tak nak kompresor rosak. Cup berapa, pakai stick. Tadi selit kat celah tangan je. Kan, mungkin video tu tak apa nak cantik, tapi untuk bagi korang gambaran lah, gambar ajar tentang 315 horse dekat traffic light. Tapi malah nak launch kan, kereta customer kan. So harap customer yang owner kereta ni tengok, Faris tengok pun mungkin puas hati kan. So enjoy your new power. So kalau korang suka episod kali ni, korang like, share and subscribe lah. Bila korang buat macam tu, rajinlah sikit nak pegang kamera ni. Nak pegang kamera, nak bawa kereta, nak tengok handphone lagi satu.
Kan? Sebab apa? Sebab korang. Semua sebab korang. Semua sebab korang. Kalau bukan sebab korang, lantak aku nak buat benda ni. Tak mungkin. Penat. Kan? Tapi aku buat ni untuk korang share. Untuk korang share ilmu dekat korang. Sebab zaman aku dulu tak ada orang share macam ni. So aku tak nak korang terbinga-binga. Macam mana lah dyno lah, macam mana lah Haibus, asal lah Westgate, ibu berapa horse lah. Oh, tengok dalam paper 200 lebih horse, tapi bila dyno 300 je. Kenapa lah? Dia beza. On paper lain, on paper on engine. Mana engine saja kau pergi dyno. Yang ni dengan power dia semua weight, dengan tayar apa semua. So dalam dunia motorsport, kereta ni, automobil ni, banyak lagi nak kena belajar. Aku pun banyak nak kena belajar. So kepada orang lama pun power, orang baru pun ada yang lagi power. Macam orang baru ni macam korang lah. Mungkin korang teori power gila, korang baca, banyak membaca. Macam orang lama, macam sipu-sipu aku ni, dia banyak praktikal. Macam dyno ke, try and error ke. Macam aku dekat tengah-tengah. Zaman aku ada internet, zaman diorang tak ada internet. So zaman aku ada Facebook, zaman diorang tak ada Facebook. So zaman aku ni tengah-tengah, aku boleh share, aku boleh apa, aku buat untuk korang, untuk zaman yang akan datang. So yang akan datang tak adalah pening. Alah, orang tua name tu dah ajar dah dulu. Kan, name dah tua kan. Okay. Yang kita harapkan bukannya power gila-gila. Nak power, nak tahan, duit kena keluar banyak. So untuk power, untuk daily, macam brother ni, dia dah cukup dah 300 horse, bawa awet pegang tangan, Haibus awet ke belakang, awet teruja. Dan tentu awet tu jadi bini dia. Betul? Abang ni power lah, kan? So itu je yang dia nak sebenarnya. Dia bukan nak power sampai orang tu terkejut pula kan. Sampai orang tu pengsan pula dalam kereta kan, tak terbil pula. So ingat mana ni? Evo 4 pintu sedan turbo, all wheel drive. Jadi apa-apa kita roja. Assalamualaikum.